Pulau Koste, Ustaz. Pulau Koste. Lepas tu 10 malam terakhir tu, kalau kat negara Eropah, malam ganjil naik dengan Malaysia, adakah malam Lailatul Qadar tu berbeza dengan Malaysia? Okey. Malam Lailatul Qadar boleh tak berlaku berlain-lainan? Okey? Sebab dia ni jatuh malam ganjil, kita malam genap. Warna buluk gitu tak? Ada salah segi tak? Salah segi, kalau kita musafir hari Jumaat, lepas tu kita tolak pukul 10, lepas tu masa main Jumaat tu kita dah jumpa masjid, adakah wajib ataupun Tolak kau apa? 10 pagi? Okey. Lepas tu batu tu kita dah semain Jumaat. Okey. Siapa yang keluar sebelum daripada masuk waktu subuh, sepakat mengatakan gugur sembahyang Jumaat. Siapa yang keluar selepas masuk waktu subuh, maka ada khilaf. Pendapat muktamad wajib sembahyang Jumaat. Bila? Jika kita mampu. Kalau tak mampu, tak wajib juga. Contoh naik kapal terbang di Kala Cepa. Naik kapal terbang Kala Cepa nak pergi ke Mekah. Naik di Kala Cepa. Jadi betul-betul sembahyang Jumaat di lautan Hindi. Tak wajib terjun parachut. Faham lagi? Faham lagi? Walaupun dia keluar selepas subuh. Kerana mana ada kapal terbang belum subuh. Itu yang kata wajib keluar lepas masuk subuh, wajib sembahyang Jumaat ialah kita mengawal kenderaan, kita yang pegang steering. Faham lagi? Okey, itu pun pendapat ada juga muqabil dia. Pendapat yang dhaif dalam mazhab, asalkan belum lagi azan, gugur juga sembahyang Jumaat walaupun keluar lepas subuh. Itu kalau dhaif. Okey, kita sebagai orang awam nak taklid silakan. Yang wajib kita fatwa dengan pendapat muktamad jika kita menjadi mufti. Soalan yang kedua, malam Lailatul Qadar di mana? Eropah tu kat mana? Mugi ke tak? Kamu sembang je. Awak lolok gi. Mugi dulu, lepas tu WhatsApp aku. Okey, kita pergi di Brussels, Belgium, Eropah. Dia Lailatul Qadar malam 27. Dia kalau di news malam, kita dah malam lagi. Faham contoh tak? Ataupun dia sudah malam, kita tadi siang dah. Okey, jadi kita 29. Dia 27, kita 28. Jadi Lailatul Qadar jadi dia je, kita tak ada peluang Lailatul Qadar. Tak betul. Kerana kepala otak kita duk faham Lailatul Qadar wajib malam ganjil. Salah. Lailatul Qadar bukan wajib malam ganjil, wajib bulan Ramadan. 1 sampai 30 Ramadan boleh belaka. Cuma maknanya persentase yang lebih banyak ialah 20 ke atas dan malam ganjil, bukan wajib malam ganjil. Jadi kalau berlakulah pada Eropah kemarin esokkan dia tu hari yang ganjil, berlaku kita hari ini genap masa yang bersamaan, maka boleh kita terima Lailatul Qadar di Eropah malam ganjil, Lailatul Qadar di Malaysia malam genap. Semua mengalami Lailatul Qadar. Faham atau tidak? Okey.